Boleh tak potong kuku? Berat ni, ramai orang buat ni. Dengar molek-molek. Kalau siapa yang berhadap besar, jawabnya bukan saja kuku, tangan pun dia boleh potong. Tak ada masalah. Kerana tidak ada seorang ulama pun yang kata haram orang yang haid, orang nifas, orang dalam patang, orang laki-laki yang berhadap besar potong kuku. Tak pernah lagi ada. Faham? Jadi hukumnya tak haram orang-orang hadap besar potong kuku, potong rambut, potong misyak, cukur bulu tiuk. Tak ada masalah. Faham lagi? Boleh. Dah ada orang ngajar-ngajar, ustaz-ustaz ada ngajar dia kata tak boleh. Dengar molek. Yang kata tak boleh itu perkataan ulama juga. Faham? Tapi tak boleh bukan haram. Makruh potong kuku dan rambut misai ketika berhadas besar. Ada dalam kataan setengah fuqaha. Tetapi pandangan ini adalah dhaif di sisi ulama-ulama. Pendapat yang kuat, hukumnya tidak dilarang. Faham? Yang mengajar kata dilarang makruh, bukan haram. Tapi pendapat ini dhaif pun, lemah. Pendapat yang muktamad tidak ada makruh, hukumnya harus. Kemudian kita kadang-kadang tambah pula. Hak tu saja sekadar makruh. Faham lagi? Kita pergi tambah pula. Nasi tambah banyak lauk pula. Siapa yang sudah potong dah kena cari balik dalam longkang kuku dia. Jadi awet ni bodoh. Dia dengar kawan ditulis dalam Facebook, cari juga raba dalam lubang longkang nak ambil rambut dia. Dia gunting rambut dah tadi. Bahan-bahan anak katok boleh 2 ekor. Bertepik menolong dalam bilik air. Padahal dah bodoh, padahal dah sama bodoh dengan katok tu. Jadi dengar molek-molek. Faham lagi? Ambil daripada alim ulama. Dia ni hati-hati sikit. Facebook apa semua tu. Ramai ambil kesempatan. Berselerok tabuk habis hukum. Jadi orang pun, asal hukum yang molek pun orang pun tak berapa nak dengar dah. Kerana ramai masuk campur tak ni lah. Jadi ingat dah, tak ada salah. Dan dia kata, kita kuku kita mari balik semua sekali hari kiamat. Tak betul. Yang dilarang dalam Islam, potong kuku, potong misyak, potong rambut, 3 tempat. Dengar molek malam ni. Pertama, hukumnya makruh saja. Iaitu siapa yang memang masuk korban, makruh potong kuku, misyak, janggut, rambut bila datang 1 Zulhijjah sampai disembelih lembu. Yang kedua, haram potong kuku, misai, janggut, bulu badan orang yang ihram haji atau umrah sebelum tahallul. Yang ketiga, haram juga potong kuku mayat, potong rambut mayat. Mana? Ketika memandikan mayat. Itu saja 3 larangan. Faham lagi?